Pak Go, dan juga Pak Go Jelutong mohon mencelah. Ada 2 minit. Sikit je tak tanya. Memang Pak Go, saya dengar hari ini saya hadir dengar perbahasan. Saya tidak mahu mengganggu banyak perkara yang dibahaskan. Yang Muhammad setuju dengan saya berkenaan dengan perjanjian timbal balas dengan Amerika Syarikat. Dalam keadaan kestabilan negara kita sekarang, kita dapat mengharungi apa-apa cabaran yang mungkin kita hadapi. Berbanding dengan keadaan di mana terdapat apa-apa pergolakan politik. Seperti apa yang berlaku di Perlis, di mana ada masalahnya. Ini soalan yang logik. Saya nak tanya, dalam keadaan politik kita yang stabil, kerajaan yang kukuh, kerajaan yang kuat, berbanding dengan negeri kecil seperti Perlis, di mana seorang menteri besar ditumbangkan, pergaduhan, perkelahian, percakaran di antara Bersatu dan PAS, kita mampu untuk mengharungi pelbagai cabaran, sekiranya pun ada dalam perjanjian timbal balas ini. Okey, Jelutong. Okey. saya betul tak berapa relevan dengan apa yang sedang pun kita bicarakan. Relevan, Pak Go. Relevan. Kestabilan nak politik bangkitkan relevan. isu ini Kestabilan politik relevan. untuk menunjukkan niat dan hasrat yang saya fikir adalah tidak baik. Masalah yang berlaku di Perlis sudah pun diselesaikan dan telah pun dilaksanakan ikut tanggungjawab Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Raja Pak Go, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, kalau negeri kecil pun tak mampu diperintah, hancur negara kita kalau Perikatan Nasional perintah. Kalah 8-0 sudahlah. Hancur negara kita. Jelutong, tak 1. hancur, masih ada. Perlis ada sebuah negeri yang berdaulat, telah pun kita selesaikan dengan secara yang bijaksana. Tan Sri Yang di-Pertua.